Video ini menunjukkan cara bina model banglo 2 tingkat. Ia termasuk balkoni, pagar batu dan halaman berumput. Tonton video 1 dan 2 terlebih dahulu jika anda belum tahu cara guna Sweet Home 3D. Klik kanan kemudian pilih Add Level. Ia menghasilkan level kosong dan level 1. Pilih level 1. Kemudian klik 2 kali. Tukar paras ketinggian level 1 kepada 3 inci. Klik OK. Kita akan lukis dinding tingkat bawah di level 1. Kecilkan paparan 2D. Klik butang Create Wall. Lukis dinding sepanjang 50 kaki. Kemudian 15 kaki untuk ruang tamu. 4 kaki ke dalam. Diikuti dinding untuk pintu utama sepanjang 10 kaki. 15 kaki seterusnya untuk ruang menonton televisyen. Lukis hingga muncul garis putus-putus antara dinding kiri dan kanan. Lengkapkan lebar rumah sepanjang 40 kaki. Pilih butang Select. Pilih dinding. Pilih dinding kiri. Klik kanan kemudian pilih Split Wall. Ubah panjang dinding ini kepada 21 kaki. Atau klik 2 kali. Lebih mudah dilakukan dalam tertingkap Modify Wall. Pilih dan pisahkan dinding belakang pula. Ubah panjang dinding kepada 13 kaki. Ulang langkah sama pada dinding kanan. Tukar panjang dinding kepada 6 kaki. Kemudian lukis dinding 2 bilik air. Cara lukis dinding tidak akan diterangkan secara terperinci dalam video ini. Ia sudah diterangkan dalam video-video terdahulu. Saiz setiap bilik air 6,5 kaki panjang kali 6 kaki lebar. Lukis dinding yang memisahkan ruang dapur dan ruang tamu. Panjang dinding 19 kaki. Kemudian lukis dinding untuk bilik tidur tingkat bawah. Akhir sekali kita akan lukis dinding di antara ruang tangga dan ruang menonton televisyen. Pisahkan dinding ini dari dinding bilik tidur. Pisahkan sekali lagi. Pilih dinding ruang tangga. Tetapkan panjangnya 9 kaki. Lukis dinding yang memisahkan ruang tangga dengan ruang menonton televisyen. Panjangnya 13 kaki. Selesai sudah proses lukis dinding dapur, ruang makan, ruang tamu, ruang tonton televisyen, ruang tangga, bilik tidur, bilik air untuk dapur dan bilik air untuk bilik tidur. Besarkan paparan 3D. Sebahagian dinding ini akan dilengkapkan dengan pintu dan tingkap. Pilih butang Create Wall. Model 3D kaca tingkap akan dihasilkan menggunakan dinding. Tukar tinggi dinding kepada 5 kaki. Tukar tebal dinding kepada 0,5 inci. Inilah dinding yang akan dijadikan kaca tingkap. Klik kanan kemudian pilih Modify 3D View. Alihkan penunjuk Wash Transparency ke arah Invisible. Semua dinding menjadi telus seperti kaca tingkap. Klik 3D View, pilih menu Export to OBJ Format. Pilih desktop atau sebarang folder untuk ekspor fail ini. Tukar nama fail kepada kaca. Pilih Export Selection. Klik kanan kemudian pilih Modify 3D View. Kembalikan penunjuk ke posisi asal. Klik Furniture kemudian pilih menu Import Furniture. Klik Choose Model. Pilih fail kaca OBJ. Klik Open. Klik Continue. Klik Continue. Namakan ia kaca tingkap. Kekalkan semua ukuran atau ubah jika perlu. Wajib pilih Door or Window. Tukar warna yang sesuai untuk kaca tingkap. Pastikan Door or Window sudah dipilih. Klik Continue. Klik Finish. Inilah kaca tingkap yang diimport tadi. Pilih dan serit ia ke dinding hadapan. Ia berfungsi sama seperti model tingkap sedia ada. Klik 2 kali. Tukar ketinggian dari paras lantai kepada 1,5 kaki.
Sekarang kita perlukan kaca tingkap untuk dinding kiri. Buat salinan pendua kaca tingkap ini. Tempatkan kaca tingkap baru di dinding sebelah kiri. Jika paras tingkap agak rendah, ia boleh ditinggikan sedikit. Pilih kedua-dua kaca tingkap, klik kanan kemudian pilih Modify Furniture. Ubah paras ketinggian kepada 2 kaki. Paras tingkap sudah ditinggikan. Tukar pandangan udara ke lawatan maya. Seret pelawat maya ke arah tingkap. Terdapat bahagian dinding seperti tiang di bahagian bucu. Besarkan paparan pelan 2D. Sebelum itu, guna kekunci anak panah untuk pastikan kedua-dua kaca tingkap betul-betul berada dalam dinding. Kemudian ubah tebal kedua-dua kaca tingkap. Fungsi kemagnetan telah menyebabkan tebalnya berubah mengikut tebal dinding. Tukar semula tebalnya kepada 0,5 inci. Sekarang kita akan hilangkan tiang di bucu tersebut. Buat carian frame. Kita akan guna door frame untuk hilangkan tiang tersebut. Tukar ukuran seperti yang tertera. Kemudian letakkan ia di bucu tersebut. Ada sedikit masalah. Tinggi door frame tidak sama dengan tinggi kaca tingkap. Pilih ketiga-tiganya kemudian ubah ketinggian kepada 5 kaki. Door frame sudah hilangkan tiang. Sekarang kita hendak hilangkan door frame pula. Pilih Invisible. Door frame tidak lagi kelihatan. Tukar paparan kepada pandangan udara. Proses menghasilkan tingkap di bucu dinding selesai. Dinding sementara tadi tidak lagi diperlukan. Ia boleh dipadam. Pilih ketiga-tiga objek ini. Klik kanan kemudian pilih Group Furniture. Ia dikumpulkan ke dalam grup 1. Tukar kepada nama yang bersesuaian misalnya tingkap bucu kiri. Objek lebih mudah diurus jika dikelompokkan. Misalnya jika hendak sembunyi atau paparkan objek. Pilih Ungroup Furniture jika hendak pisahkan semula objek. Batalkan proses tadi. Langkah seterusnya, tambah tingkap di dinding lain pula. Pilih kaca tingkap secara individu. Buat salinan pendua. Seret kaca tingkap baru ini ke penjuru kanan. Tempatkan ia di dinding hadapan. Perhatikan bahawa lebarnya berubah mengikut ketebalan dinding. Batalkan perubahan terakhir. Klik butang ini untuk nyah aktif kemagnetan. Lebar kaca tingkap kekal tidak berubah. Tekan Ctrl+C kemudian Ctrl+V untuk cipta salinan pendua. Putar kaca tingkap supaya selari dengan dinding kanan. Masukkan kaca tingkap baru ini ke dalam dinding. Ia tidak betul-betul selari dengan dinding. Ini kerana fungsi kemagnetan tidak aktif ketika kita memutarnya tadi. Aktifkan kembali fungsi kemagnetan. Ia membantu memutar objek dengan tepat dengan mengunci sudut putaran kepada gandaan 15 darjah. Nyah aktif kemagnetan. Sudut kaca tingkap yang tepat membolehkan ia membuat lubang yang sempurna di dalam dinding. Akhir sekali buat salinan pendua untuk door frame. Tempatkan ia di penjuru untuk hilangkan lebihan dinding tersebut. Besarkan paparan untuk melihat dengan lebih jelas. Lebihan dinding masih kelihatan. Pastikan door frame betul-betul menutupinya. Kumpulkan ketiga-tiga objek, kemudian namakan ia tingkap bucu kanan. Inilah hasilnya. Kecilkan paparan pelan 2D. Sekarang kita hendak lengkapkan tingkap di bahagian dinding lain pula. Ulang langkah yang hampir sama seperti ditunjukkan sebelum ini. Aktifkan kemagnetan jika perlu.
Tukar lebar tingkap kepada 2 kaki. Letakkan tingkap di tempat yang anda inginkan. Cipta salinan pendua. Tukar lebar tingkap kepada 4 kaki. Tingkap ini untuk bilik tidur bawah. Cipta lagi salinan pendua. Ia untuk bahagian dapur pula. Pilih kedua-dua tingkap. Ubah tebal kaca kepada 0.5 inci. Kadang-kadang lebih mudah kekalkan kemagnetan, kemudian ubah semula tebal kaca. Buat carian small window. Model ini digunakan sebagai tingkap bilik air. Lebar 2 kaki, tinggi 1 kaki 6 inci. Ketinggian dari paras lantai 5 kaki 6 inci. Cipta salinan pendua untuk bilik air sebelah. Buat carian triple. Guna model triple frame sebagai tingkap dapur. Lebar 6 kaki, tinggi 4 kaki. Ketinggian dari paras lantai 3 kaki. Tukar kategori kepada doors and windows. Pasang pintu bilik air. Buat salinan pendua untuk bilik air sebelah. Pasang pintu untuk dapur pula. Tukar tinggi pintu kepada 7 kaki. Buat salinan pendua untuk pintu bilik tidur. Betulkan arah bukaan pintu. Guna model pintu 2 daun untuk pintu hadapan. Tukar tinggi kepada 7 kaki dan lebar kepada 6 kaki. Klik Modify Opening. Klik pintu dan seret ke depan untuk buka daun pintu. Pintu kelihatan dalam keadaan terbuka. Di sini kita akan pasang pintu gelangsa. Buat carian quadruple. Guna model quadruple frame window. Tukar ukuran pintu. Lebar 8 kaki, tinggi 7 kaki. Pintu kelihatan tinggi daripada lantai. Tukar paras ketinggian kepada 0 kaki. Pintu sama dengan paras lantai. Tingkat bawah sudah dilengkapi dengan pintu dan tingkap. Sekarang kita hendak cipta lantai dan siling bagi semua ruang. Klik butang Create Room. Klik 2 kali dalam kawasan berdinding. Pilih tekstur yang sesuai untuk lantai. Tukar tekstur untuk ketiga-tiga lantai sekaligus. Adalah digalakkan untuk kumpul objek mengikut jenis yang sama. Misalnya kumpulan kaca tingkap diberi nama tingkap kaca. Kumpulan small window pula diberi nama tingkap bilik air. Begitulah seterusnya dengan objek-objek lain jika perlu. Anda juga boleh masukkan objek ke dalam kumpulan sedia ada. Pilih kad kemudian pilih Paste to Group. Tukar nama kumpulan kepada nama yang sesuai. Pembinaan struktur asas tingkat bawah selesai. Klik simbol tambah untuk cipta aras baru iaitu level 2. Klik 2 kali level 2. Di sini anda boleh lihat paras ketinggian setiap aras. Lukis dinding luar mengikut bayangan dinding level 1. Lukis dinding luar sahaja. Klik butang Select. Bahagian belakang mengandungi 2 bilik tidur. Pisahkan dinding belakang terlebih dahulu. Setiap bahagian mempunyai panjang yang sama selepas dipisahkan. Lukis dinding 21 kaki dari bahagian tengah. Kemudian sambung dengan dinding kanan. Lengkapkan dinding sebelah kiri. Kemudian lukis dinding bilik air untuk kedua-dua bilik ini. Ketika ini anda sepatutnya sudah mahir melukis dinding dengan panjang yang tepat.
Setiap bilik air berukuran 6 kaki panjang kali 6 kaki lebar. Proses lukis bilik air belakang selesai. Seterusnya lukis dinding di antara ruang keluarga dan bilik tidur utama. Pisahkan dinding kiri. Pisahkan sekali lagi. Tetapkan lebar ruang keluarga 12 kaki. Panjangnya 27 kaki. Kecilkan sebanyak 3 kaki untuk ruang tangga. Ruang keluarga bersambung dengan ruang tangga. Di sini bilik air. Pisahkan dinding hadapan. Panjang dinding bilik air 10 kaki. Lebarnya 9 kaki. Kemudian bersambung dengan dinding kanan. Proses lukis dinding di tingkat atas selesai. Langkah seterusnya lengkapkan pintu dan tingkap. Salin tingkap ini ke atas. Pilih tingkap bucu kiri. Klik kanan kemudian pilih kopi. Pilih level 2. Klik kanan kemudian pilih paste. Tingkap ini telah disalin dari level 1 ke level 2. Besarkan paparan pelan 2D. Pilih kaca tingkap ini, kemudian ubah lebar kepada 4 kaki. Guna kekunci anak panah untuk alih ia ke kiri. Ulang langkah sama pada kaca tingkap kedua. Inilah cara hasilkan tingkap bucu dengan saiz yang lebih kecil. Buat salinan pendua tingkap ini. Seret ke penjuru di bahagian belakang. Pusingkan 90 darjah mengikut arah jam. Adalah lebih mudah guna kekunci anak panah untuk masukkan tingkap ke dalam dinding. Buat lagi salinan pendua tingkap ini. Seret ke penjuru di sebelah kanan. Putar mengikut arah jam sehingga sudutnya 180 darjah. Guna kekunci anak panah untuk masukkan tingkap ke dalam dinding. Kadang-kadang fungsi kemagnetan menyukarkan. Ia cuba membantu tetapi tidak seperti yang kita mahu. Cuba lagi dengan membesarkan paparan untuk melihat kedudukan objek dengan lebih jelas. Setiap objek mungkin perlu diubah kedudukannya secara individu sehingga lebihan dinding tidak lagi kelihatan. Masalah berjaya diselesaikan. Sekarang salin tingkap bilik air dari tingkat bawah ke atas. Buat salinan pendua tingkap bilik air ini. Klik level 2. Klik kanan, pilih paste. Buat salinan pendua untuk bilik air sebelah. Buat lagi salinan untuk bilik air hadapan. Bilik air utama mempunyai tingkap berkembar. Lengkapkan tingkap dan pintu di tingkat atas mengikut cara yang telah diterangkan sebelum ini. Tukar lebar tingkap kepada 2 kaki. Buat salinan pendua untuk tingkap bilik belakang. Buat lagi salinan untuk tingkap bilik sebelah. Tukar tebal ketiga-tiga kaca tingkap ini kepada 0,5 inci. Tukar kategori kepada doors and windows. Pasang pintu semua bilik air. Ubah arah bukaan. Ubah arah bukaan. Pasang pintu semua bilik tidur. Ubah arah bukaan. Pasang pintu gelangsa untuk ruang keluarga. Ia akan disalin dari pintu gelangsa level 1. Bilik tidur utama juga mempunyai pintu gelangsa. Pilih tingkap dapur dari paparan 3D. Salin tingkap 3 daun ini. Kemudian tampal di level 2. Seret tingkap ini ke bahagian hadapan.
Tukar paras ketinggian kepada 0 kaki. Tinggi 7 kaki. Dari tingkap ia berubah menjadi pintu. Laraskan kedudukan pintu ini supaya sejajar dengan pintu di tingkat bawah. Sekarang cipta lantai dan siling untuk semua ruang tingkat atas. Klik butang Create Rooms. Klik 2 kali dalam kawasan berdinding. Tekan kekunci Ctrl L untuk bertukar ke mode Select. Klik kemudian Set It untuk pilih semua objek dalam level 2. Klik kanan kemudian pilih Modify Rooms. Pilih sebarang tekstur yang sesuai untuk lantai. Besarkan skala jika perlu. Ketika ini ruang tangga tertutup dengan lantai yang dicipta tadi. Klik sekali di ruang kosong. Pergi ke level 1. Tangga akan diletak di sini. Pilih tool Generate Staircase. Pilih Use Shape with Landing. Tukar bilangan anak tangga kepada 17. Lebar kepada 4 kaki. Kedalaman 11 inci. Tinggi anak tangga 8 inci. Nyah tanda Last Thread Visible. Nyah tanda Generate Cutout Shape. Tukar right handrail kepada None. Klik OK untuk jana tangga ini. Seret tangga yang dijana tadi ke dalam ruang tangga. Tukar lebar kepada 8 kaki 6 inci. Kedalaman 11 kaki 8 inci. Dan tinggi 13 kaki 10 inci. Pergi ke level 2. Lantai level 2 menutupi ruang tangga. Sembunyikan dahulu tangga. Pilih room ruang keluarga dan ruang tangga ini. Alih bucu kanan untuk kosongkan dahulu ruang tangga. Paparkan semula tangga. Terdapat ruang di antara lantai dan tangga. Jika perlu, betulkan kedudukan tangga dengan kekunci anak panah. Boleh cuba alih bucu lantai untuk tutup ruang tersebut. Masih ada ruang kosong di antara tangga dan lantai level 2. Tiada lagi ruang kosong. Seterusnya, cipta pagar penghadang untuk ruang tangga. Tukar paparan kepada lawatan maya. Bawa pelawat maya ke tepi tangga. Ketika ini, ruang tangga di level 2 tiada lantai dan siling. Sembunyikan dahulu tangga. Cipta room di ruang tangga. Ketika ini ruang tangga ada siling dan lantai. Di level 2 siling sahaja diperlukan, manakala lantai tidak. Paparkan tangga. Perhatikan lantai level 2 menutupi sebahagian ruang tangga. Sembunyikan tangga. Nyah tanda display floor untuk buang lantai. Papas semula tangga. Tiada lagi lantai menutupinya. Room di level 2 ada siling, tapi tiada lantai. Bawa pelawat maya turun ke level 1. Siling level 1 pula menutupi sebahagian tangga. Sembunyikan tangga. Kita akan cipta lantai tanpa siling di ruang tangga level 1. Pergi ke level 1. Ulangi langkah yang sama seperti di level 2 tadi. Alih kedua-dua bucu kanan ini untuk kosongkan ruang tangga di level 1. Papa tangga. Tanpa room, ruang tangga level 1 ini tiada lantai dan siling. Tinggikan paras mata. Sembunyikan tangga. Cipta room di ruang tangga level 1. Buang siling.
Papa semula tangga. Paparan 3D ketika ini hanya untuk level 1 sahaja. Dinding level 2 tidak kelihatan. Klik kanan, pilih display all level. Objek dalam semua level dipaparkan. Papa aras terpilih sahaja. Naikkan paras mata ke 12 kaki. Pergi ke level 2. Papa semula semua aras. Turunkan paras mata. Anak tangga terakhir kelihatan lebih tinggi daripada paras lantai. Kurangkan ketinggian tangga ini sebanyak 2,5 inci. Paras kedua-duanya sudah sama. Serit pelawat maya atau guna roda tertikus untuk bergerak ke hadapan atau ke belakang. Pagar penghadang akan dipasang di sini. Pilih generate staircase. Pilih quarter turn width landing. Tukar bilangan anak tangga kepada 1. Bahagian ini saja diperlukan sebagai penghadang. Tukar lebar kepada 4 kaki 1 inci. Ketebalan kepada 1 inci. Tread offset kepada 1 inci. Handrail height kepada 3 kaki 3 inci. Buang right stringer. Ada lagi bahagian yang perlu dibuang. Klik OK dahulu. Klik butang modify. Tukar kepada invisible untuk tread dan razor. Dua bahagian ini sahaja yang kita mahu. Pilih export to OBJ format. Export ke folder desktop. Tukar nama file kepada pagar. Pilih export selection. Klik menu furniture. Pilih import furniture. Klik choose model. Pilih pagar OBJ. Klik continue. Klik continue. Tukar kedalaman kepada 4 kaki 1 inci. Nyak tanda keep proportion. Tukar ketinggian kepada 3 kaki 3 inci. Klik continue. Klik finish. Padam objek lama. Bawa objek baru ini ke ruang tangga. Satu tiang tangga diperlukan di sini. Guna box untuk hasilkan tiang dan susun tangan tangga. Ukuran tiang 3 inci kali 3 inci kali 3 kaki 3 inci. Samakan warna dengan warna asal tangga. Letak tiang baru di tepi pagar penghadang. Besarkan paparan supaya mudah meletakkannya di kedudukan yang tepat. Tiang tangga tidak cukup tinggi. Tukar ketinggiannya kepada 3 kaki 6 inci. Sambungan susun tangan diperlukan di bahagian ini. Guna box untuk hasilkannya. Tetapkan ukuran susun tangan kepada 0,5 inci kali 6 inci kali 1/3 suku inci. Samakan warna dengan warna asal tangga. Tukar paras ketinggian kepada 2 kaki 11,5 inci. Letak sebagai sambungan di antara tiang dan susun tangan tangga. Sambungan susun tangan tidak cukup panjang. Jika perlu, ubah ukuran, jarak dan ketinggian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pagar penghadang terletak sedikit ke dalam. Alihkan supaya hampir dengan hujung lantai. Digalakkan untuk gabung ketiga-tiga objek ini ke dalam satu kumpulan. Beri nama pagar penghadang. Tukar paparan kepada pandangan udara. Proses pembinaan tangga selesai. Langkah seterusnya tambah aras baru. Lukis dinding mengikut bayangan dinding level 2. Lukis dinding luar sahaja. Secara lalai, tinggi dinding baru ialah 10 kaki. Tukar tinggi semua dinding luar kepada 1 kaki. Kemudian cipta room dalam kawasan berdinding ini. Adakah bumbung rata sudah memadai?
Jika tidak, kita boleh mereka bentuk dua bumbung dengan kecerunan berbeza. Lukis dinding di tengah untuk membahagikan bumbung kepada dua bahagian. Pilih dinding belakang. Kemudian pisahkan. Bagi dinding sebelah kanan ini, ubah ketinggian di hujung kepada 6 kaki. Tinggi dinding berbeza. Rendahkan dinding tengah kepada 6 kaki. Pisahkan dinding hadapan. Pilih bahagian kanan. Tinggikan hujung di permulaan dinding. Ubah kepada 6 kaki. Selesai, bina dinding condong di bahagian kanan. Ulang langkah sama di bahagian kiri. Kali ini tukar kepada 4 kaki di penghujung dinding. Lakukan pada dinding belakang pula. Tukar tinggi permulaan dinding kepada 4 kaki. Rum di level 3 tidak sepatutnya ada siling. Buang siling tersebut. Siling sudah tiada. Cipta rum untuk hasilkan bumbung sebelah kiri. Lukis seperti yang ditunjukkan. Ia digunakan sementara sahaja untuk jana bumbung kiri. Pilih menu tools, generate roof. Pilih bahagian ini, kemudian ubah sudutnya kepada 90 darjah. Tandakan invisible supaya ia tidak kelihatan. Ulang langkah sama pada bahagian bertentangan. Pada bahagian seterusnya, tandakan invisible sahaja. Pilih bahagian terakhir. Tandakan show home. Rumah dipaparkan untuk memudahkan pemasangan bumbung. Tukar tebal kepada 6 inci. Ubah sudut agar sejajar dengan kecerunan dinding. Sebaiknya, turunkan paras ketinggian bumbung terlebih dahulu. Kemudian barulah laraskan sudutnya. Pelarasan pada paras ketinggian dan sudut ini mungkin perlu dilakukan berulang kali sehingga dapat hasil yang dikehendaki. Jangan risau jika saiz bumbung besar. Ukurannya boleh diubah selepas dijana. Begitu juga dengan sudutnya. Misalnya, cuba tambah 5 darjah pada paksi Y. Kecerunannya berkurang. Batalkan perubahan ini. Cipta bumbung kanan pula. Buat salinan daripada bumbung kiri. Ubah sudut kecerunan bumbung iaitu pada paksi Y kepada 25 darjah. Guna kekunci anak panah untuk gerakkan bumbung ini ke kedudukan yang sepatutnya. Jika perlu, buat pelarasan pada sudut kecerunan, paras ketinggian dan saiz. Bumbung kiri dan kanan tidak sejajar. Hanya perlu samakan lokasi Y bumbung kiri dan kanan, iaitu pada 31 kaki. Kumpulkan kedua-duanya kemudian beri nama bumbung. Aras roof jen tidak lagi diperlukan. Pindahkan bumbung dari aras ini ke level 3. Klik kanan kemudian pilih paste. Padam aras roof jen kerana objek di dalamnya sudah dipindahkan. Sudut dan paras ketinggian bumbung perlu dilaraskan semula. Sembunyikan bumbung. Room sementara ini tidak lagi diperlukan dan boleh dipadam. Papa semula bumbung. Beri bumbung ini tekstur yang sesuai. Langkah seterusnya ialah membina balkoni di tingkat atas. Pergi ke level 2. Klik butang Create Rooms. Lukis lantai balkoni berukuran 12 kaki lebar dan 30 kaki panjang. Cipta salinan pendua dari kaca tingkap. Ia akan dijadikan sebagai pagar kaca di sekeliling balkoni.
Ubah lebar kepada 11 kaki 6 inci dan tinggi 3 kaki 6 inci. Paras ketinggian pula 0 kaki. Letak pagar kaca di tepi balkoni. Cipta salinan untuk lengkapkan keseluruhan pagar. Guna silinder sebagai tiang pagar kaca. Tempatkan di hujung pagar kaca. Buat salinan untuk lengkapkan tiang di bahagian lain. Setelah selesai, lukis 2 tiang besar untuk menyokong balkoni. Klik butang Create Walls. Lukis dinding panjang 1 kaki. Tukar tebal dinding kepada 1 kaki. Tempatkan dinding di penjuru balkoni. Buat salinan pendua. Alihkan dinding atau tiang baru ini ke penjuru kanan. Pilih kedua-dua tiang. Guna fungsi potong dan tampal untuk pindahkan kedua-dua tiang ini ke level 1. Buat carian glass table. Pergi ke level 2. Ambil model ini untuk dijadikan sebagai bumbung kaca. Ubah tingginya kepada 1 inci, kedalaman kepada 3 kaki dan lebar kepada 5 kaki. Ubah juga paras ketinggian kepada 8 kaki. Letakkan ia rapat ke dinding di sebelah kiri balkoni. Guna tekstur atau warna pilihan. Buat salinan untuk lengkapkan bumbung kaca hingga ke kanan balkoni. Kumpulkan semuanya kemudian beri nama bumbung kaca. Tambah satu lagi balkoni kecil di bahagian tepi. Klik butang Create Room. Saiz balkoni 5x12 kaki. Anjakkan sedikit pintu gelangsa ke tengah. Buat salinan pendua daripada pagar kaca balkoni hadapan. Kemudian buat salinan untuk bahagian kiri dan kanan. Kurangkan lebarnya kepada 4 kaki 6 inci. Buat salinan pendua untuk tiang pagar kaca. Guna kekunci Ctrl C dan Ctrl V untuk buat salinan. Kemudian guna tertikus sambil tekan kekunci alternate untuk letak tiang. Bina bumbung konkrit di atas pintu gelangsa. Guna boks sahaja. Tinggi 5 inci, lebar 12 kaki, kedalaman 2 kaki. Paras ketinggian pula 8 kaki. Putar kemudian tempatkan di atas pintu gelangsa. Seterusnya, beralih kepada pembinaan bahagian luaran. Pergi ke level 0. Bina dinding di sekeliling rumah sebagai pagar batu. Anggaran panjang pagar batu lebih kurang 75 kaki kali 80 kaki. Ubah tinggi pagar batu kepada 6 kaki. Klik butang Select. Panjang pagar boleh diubah kepada 90 kaki. Kadang-kadang lebih mudah serit hujung dinding. Pisahkan pagar hadapan kepada 2 bahagian. Pendekkan bahagian kanan. Ubah panjangnya kepada 12 kaki. Pisahkan bahagian kiri. Kemudian ubah panjang bahagian tengah kepada 18 kaki. Padam bahagian tengah untuk laluan masuk ke dalam kawasan rumah. Buat carian fence. Pilih model fence post ini. Ubah ukurannya kepada 1 kaki 3 inci kali 1 kaki 3 inci kali 7 kaki. Letakkan tiang pagar di setiap penjuru atau di lokasi yang sesuai.
Pembinaan pagar batu selesai tetapi ia kelihatan kurang menarik. Guna door frame untuk hasilkan corak yang diinginkan. Ubah ukurannya kepada 4 inci kali 4 inci kali 2 kaki 6 inci. Paras ketinggian pula pada 2 kaki 6 inci. Pilih invisible supaya ia tidak kelihatan. Seret ke dalam pagar batu. Lubang terbentuk mengikut saiz door frame tadi. Buat salinan, kemudian susun mengikut jarak tertentu. Kumpulkan ketiga-tiganya dan namakan sebagai lubang pagar. Buat salinan lubang pagar kemudian susun mengikut jarak yang dikehendaki. Kumpul ketiga-tiga kumpulan ini, kemudian buat salinan baru. Dengan cara ini proses jadi lebih cepat dan mudah. Kumpul lagi semuanya menjadi kumpulan baru. Salinan seterusnya ialah lubang untuk pagar kiri. Buat satu lagi salinan bagi pagar kanan rumah. Pagar di bahagian kanan laluan masuk masih tiada lubang. Salinan untuk 6 lubang sahaja diperlukan. Kumpulan 9 lubang ini tidak berada tepat di tengah. Pilih kemudian guna kekunci anak panah untuk gerakkan ia ke kanan. Ulang langkah sama untuk pagar kanan dan kiri rumah. Jarak kiri dan kanan tidak sama. Guna kekunci anak panah untuk melarasnya. Pembinaan lubang untuk pagar batu selesai. Sekarang lengkapkan kawasan dalam pagar. Lukis rom bermula dari penjuru kanan atas. 55 kaki ke kiri, 75 kaki ke bawah, 25 kaki ke kanan, 14 kaki ke bawah dan 29 kaki ke kanan. Ukuran ini hanyalah anggaran bagi kawasan lantai berjubin. Pilih tekstur yang sesuai. Ulang langkah sama untuk kawasan berumput pula. Lukis rom pada ruang kosong yang tinggal. Penyediaan kawasan berumput dan kawasan lantai telah selesai. Beralih ke kawasan luar pagar pula. Lukis rom sebagai laluan masuk yang bersambung dengan jalan raya. Kemudian pilih tekstur yang sesuai untuk jalan tar. Proses melukis jalan dari laluan masuk ke jalan raya telah selesai. Klik kanan kemudian pilih Modify 3D View. Tukar tekstur untuk permukaan tanah. Tukar tekstur langit. Pasang dinding batu hiasan di sini untuk cantikkan bahagian luar rumah. Pergi ke level 1. Klik butang Create Wall. Lukis dinding di sini panjangnya 5 kaki. Tukar tinggi dinding kepada 22 kaki. Guna tekstur batu pada permukaan kiri dan kanan dinding. Alihkan dinding ini rapat ke dinding rumah. Jika perlu, buat salinan untuk jadikan hiasan pada bahagian dinding lain. Lebarnya boleh diubah mengikut kesesuaian. Tukar pandangan udara kepada lawatan maya. Seret pelawat maya keluar rumah.
Pergi ke level kosong. Bawa pelawat maya ke penjuru pagar. Model 3 di banglo hampir siap dibina. Cuba jana foto realistik. Adakah anda puas hati dengan hasilnya? 3 tekstur baru ini diperolehi dari laman web lain. Jika berminat, pergi ke bahagian tekstur. Klik pautan untuk ke laman yang mengandungi fail pustaka SH3T. Tekstur bersaiz 256 sudah memadai. Muat turun dan pasang fail ini. Ada lagi struktur dan hiasan yang boleh ditambah. Tukar paparan kepada pandangan udara. Model bumbung kaca ini juga boleh ditempatkan di hadapan balkoni. Salin dahulu di level 2. Kemudian tampal di level 1. Pindahkan bumbung kaca baru ini ke hadapan balkoni. Ubah paras ketinggiannya kepada 10 kaki. Laraskan kedudukannya dengan kekunci anak panah. Atau guna tertikus sambil tekan kekunci alternate. Pemasangan bumbung kaca untuk tempat letak kereta selesai. 2 tiang ini mungkin nampak cantik jika dipasang batu hiasan. Ambil box. Tukar ukurannya kepada 1 kaki 2 inci kali 1 kaki 2 inci kali 2 kaki 6 inci. Beri tekstur kepada semua bahagian. Guna kekunci anak panah untuk masukkan boks ke dalam tiang. Saiz tiang agak besar. Kecilkan panjang dan tebalnya kepada 9 inci. Guna ukuran yang sama pada tiang sebelah kanan. Cipta salinan untuk tiang satu lagi. Akhir sekali, tambah pintu pagar pada laluan masuk. Buat carian J. Pilih model ini untuk dijadikan pintu pagar. Tetapkan lokasi Y pintu pagar kepada 90 kaki 10 inci. Tingginya 6 kaki. Pilih mat supaya permukaan tidak berkilat. Ini adalah satu daripada 4 bahagian pintu pagar. Turunkan paras ketinggiannya kepada 2 inci. Buat salinan baru. Terbalikkan untuk jadi pasangan pintu pertama. Selaraskan juga lokasi Y. Pilih kedua-duanya kemudian buat salinan baru. Samakan lokasi Y supaya semua pintu sejajar. Pilih keempat-empat bahagian pintu pagar. Kumpulkan, kemudian beri nama pintu pagar. Ubah lebar keseluruhan kepada 18 kaki. Jika perlu, ubah lebar pagar atau besarkan bukaan laluan masuk. Tukar paparan kepada lawatan maya. Batu hiasan pada tiang didapati tidak rapat dengan lantai. Klik kanan, pilih display kolam, pilih level. Klik kanan pada batu hiasan, pilih toggle object selection. Box atau batu hiasan yang dipilih tadi berada di level 1. Pilih kedua-duanya. Klik kanan, pilih cut. Pergi ke level kosong. Klik kanan, pilih paste. Kali ini ia sudah rapat ke lantai. Kedua-duanya sudah dipindahkan ke level kosong. Pindahkan juga pintu pagar ke level kosong. Pembinaan model 3 di banglo selesai. Seret pelawat maya keluar pagar. Klik 2 kali. Ubah paras ketinggian mata kepada 25 kaki. Laraskan sudut pandangan untuk jana foto realistik. Klik create. Janaan foto realistik selesai. Selamat mencuba, jumpa lagi.